Yang cair tu sos lemon tapi manis lah. Bismillah. Isaac Coastman TV. Kalau korang perasan aku dah lama gila tak makan aiskrim sebab jenama aiskrim yang popular tu biasanya kita tak boleh makan. So hari ni aku jumpa aiskrim yang istimewa, yang ni dari Indonesia. Tak pernah cuba lagi, halal semuanya. So pertama sekali ni kita ada dia punya brand dia Joy Day, okey. Yang ni crunchy chocolate malt. Seterusnya kita ada mulberry red velvet, okey. Joy Day juga. Dan seterusnya Joy Day juga crunchy chocolate blueberry. Dia menarik, dia campurkan coklat dengan berry. Nah, yang ni adalah brand Vietnam, okey. Yang ni red bean sauce apa benda dah. Seterusnya kita ada mochi, yang ni Joy Day juga, mochi strawberry dan mochi coklat. Dan ni kita ada cornetto versi Vietnam, okay, ni brand Vietnam. Dan Joy Day ice cream juga. Bro, aku lapar gila, tak sabar nak cuba ice cream dari Indonesia ni. So jom tengok aku makan. Crunchy chocolate malt, es susu rasa vanilla. Dia punya bentuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sejuk. Okey. Jadi kalau korang tengok, di dalam dia ada coklat, kemudian luar dia ada vanilla, kemudian ada salutan coklat. Dia macam tu. Dan dia punya coklat dia macam coklat crunchy. Kat luar ni nampak ada biji-biji. Bismillah. Dia coklat dia rasa macam coklat murah. Vanilla dia pun macam rasa macam vanilla murah. Kat atas tadi ada coklat, lepas tu bawah dia macam ada putih tu, tak tahu apa. Vanilla. Beza aiskrim ni dengan aiskrim yang kita biasa makan dekat 7E tu, yang tu dia punya tekstur dia smooth. Ini dia macam kasar sikit. Dia okey je. Sejuk ya. Okey, seterusnya mulberry red velvet. So ini mulberry red velvet. Boleh nampak dia punya red velvet kat luar dia. Baby coklat putih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa ni? Yang cair tu sos lemon tapi manis lah. Bismillah. Habis. Aiskrim diorang ni, dia macam berlapis-lapis. Tengok, bawah dia lain. Apa yang garing ni? Biskut red velvet ke? Yang warna aiskrim yang warna pink tu rasa mulberry. Sejuk. Seterusnya, crunchy chocolate blueberry. Aku tahu atas ni mesti ada sos blueberry. Bismillah. Darat lah. Nampak? Apa rasa jagung? Apa rasa jagung?
Setiap gigitan tu rasa berbeza sebab dia ada macam-macam lapisan. Oh, cair. Sejuk. Seterusnya, red bean dengan sos aiskrim. Dia tulis description dia. Ha ni. Bentuk dia unik gila. Bismillah. Oi! Ada red bean. Sos. Bismillah. Oh. Dia tak beku. Dia haid. Sejuk lah. Aiskrim red bean. Red bean. Red bean. Sedap juga red bean dia. Lembut. Halus. Tak sejuk. Mana sejuk? Dah cair sikit. Basically memang nampak macam cornetto biasa. Bismillah. Sama je guys. Asal cornetto. Bismillah. Sama je. Sama je rasa dia. Cuma mungkin dia punya waffle ni lemau sikit lah. Sebab soggy. Bismillah. Tak ada krap-krap. Kau memang cornetto ni. Aku saja buka lambat sikit sebab aku nak bagi dia lembut. Okey, dia telah melekat serata-rata tempat. Okey, bismillah. Rasa bukan aiskrim, rasa macam krim. Kita cuba yang coklat dia pula. Macam mana tu? Melekat. Ya. Aiskrim. Tapi jenis lembut. Cuma cair. Yang ni strawberry milkshake, aku rasa aiskrim biasa je. Sebab tu aku macam bismillah. Aiskrim biasa. Strawberry.